Bila enjin kita lebih sejuk, sebabkan coolant, aircon kita secara automatik akan lebih sejuk. Hai, tik 1 minit hari ni. Okey, hari ni saya nak jawab, ada orang mesej saya, dia tanya, bang, perlu ke kita pakai coolant ni? Kalau tanya saya kata perlu. Kenapa saya kata perlu? Pertama, kita kena faham satu benda. Kenapa wujudnya coolant? Kenapa orang cipta coolant? Nama pun dah coolant. Orang cipta coolant ni untuk membuatkan enjin kita ni lebih sejuk. Ataupun suhu enjin kita ni tak naik. Maksudnya dia campurlah bahan A, bahan B, bahan C. Campuran bahan-bahan ni tujuan dia satu je. Nak buat enjin kita lebih sejuk berbanding guna air biasa. So di sini kena faham. Kelebihan coolant berbanding air. Bukan tak boleh pakai air, boleh, tak ada masalah. Tapi ada pro and con dia. Ada keburukan, ada kebaikan dia. Okey, contoh coolant, satu lagi. Selain daripada dia jaga enjin kita supaya tak berlaku overheat, supaya tak cepat panas, coolant juga melindungi enjin kita supaya tidak berkarat. Dalam sistem radiator tu, sistem air tu tak berkarat. Bila dia tak berkarat, kita punya enjin tu akan sentiasa dalam keadaan yang sejuk sebab tak ada sumbat. Kalau ada sumbat, habislah. Kalau sistem kita tu sumbat, contoh radiator sumbat disebabkan karat, contoh kita punya thermostat jam disebabkan karat, memang habislah enjin kita. Tak lama kemudian berlaku overheat bila temperature kita naik. Sebab tu pentingnya guna coolant. Dan di sini penting saya nak ingatkan, coolant ni dia ada tempoh hayat dia. Dia bukan kita boleh pakai selama-lamanya. Tak. Sebab apa? Sebab coolant ni dia chemical. Bila chemical ni dia boleh berubah. Dia boleh berubah sifat. Macam saya buat video sebelum ni, daripada alkali, dia boleh drop. pH dia tu mungkin menjadi 7, mungkin menjadi 6, dia boleh drop lagi. So di sini kita tak mau. Disebabkan tu coolant ni biasanya orang recommend tukarlah setiap 60,000 km pun ada, ataupun 100,000 km pun ada. Yang penting tolong tukar coolant tu. Okey, dan lagi satu, bonus bila kita pakai coolant ni, bonus ni, bila enjin kita lebih sejuk sebabkan coolant, aircon kita secara automatik akan lebih sejuk. Kita akan rasa aircon tu lebih kick. Sebab apa? Sebab suhu dalam enjin tu cantik. Bila suhu dalam enjin tu cantik, maksudnya suhu dalam radiator cantik. Bila suhu dalam radiator tu cantik, dia cepat sejuk, kita punya kondenser yang duduk sebelah radiator tu, itu pun akan lebih cepat sejuk sebab tidak terganggu dengan suhu enjin. Nampak tak? Jadi suhu enjin cantik, suhu radiator cantik, suhu kondenser pun cantik. Hasilnya aircon kita akan lebih cepat sejuk. Sebab tu saya selalu pesan, bila aircon tak sejuk, jangan terus top up gas. Aircon tak sejuk je, nombor satu anda kena buat, tolong cek bacaan dulu. Bacaan low pressure, high pressure. Kalau bacaan high pressure tu ada masalah, memang anda kena cek bahagian cooling system enjin kita ni. Jadi kat sini pentingnya guna coolant. Kat sini saya nak kongsi cerita tentang ni. Okey, coolant Yako ni. Sebab saya dah test banyak-banyak coolant dekat kereta saya. Dan kereta saya sekarang tengah hari tau. Saya nak cerita waktu tengah hari. Kita masuk kereta panas kan. Bila saya masuk kereta, saya start enjin, buka aircon. Tak lama lepas tu aircon terus sejuk. Best tak? Memang best lah. Dan inilah puncanya. Sebab sebelum ni saya pakai coolant lain. Bila saya pakai coolant lain, saya tak dapat feel macam tu. Saya tak dapat suhu yang macam tu. Ini memang cerita jujur lah. Cerita ikhlas. Bila saya pakai coolant yang lain, tak dapat. Bila saya speed pun, temperature tu agak naik sikit. Tapi bila saya pakai Yako, alhamdulillah, bila saya speed, temperature saya normal. Bila temperature saya steady, memang enjin saya dapat rasa lah. Memang rasa sejuk. Sampai anak saya pun beritahu, memang rasa aircon saya lebih sejuk berbanding sebelum ni. Saya tak repair apa, masih sama. Beza dia, saya tukar coolant Yako je. Jadi siapa yang nak aircon tu lebih sejuk, nak enjin tu lebih sejuk, memang saya cukup recommend lah anda guna coolant Yako. Kalau kereta anda ada masalah, nak tukar minyak hitam ke, nak tukar coolant, boleh datang ke Fizi Motorsport Sunway Ipoh. Dapati hari ini settle.